Okey guys, saya salah tu tadi, salah grup WhatsApp, salah grup. So ni ada khusus etika. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan bacalah doa, dan juga agama lain doalah mengikut keadaan masing-masing supaya perjalanan kita pada pagi ini lancar dan mudah anda faham semua. Okey, Al-Fatihah. Okay guys. Okay. So ada orang ni, 70 orang, lagi 10 orang. Okay, selamat sejahtera. Right. Okay guys, hari ni face to face untuk minggu ni, minggu ke-9. Saya rasa saya baru guna 2 online. Kita ada 4 kali boleh FOC. Saya dah guna 2, ni 3 dan minggu depan ialah wacana. Face to face, tapi wacana tu dibuat pada waktu malam. Ada rekod lah. Mungkin dia berjadi synchronize ataupun synchronize untuk you all tengok balik semula. Kalau mana ada hal kan waktu malam ada kelas ke apa, boleh tengok semula. Dan wacana itu lepas tu ada quiz saya lah untuk kursus etika ni. So semua kena join lah. Minggu depan kita online, ada wacana, kita invite daripada tetamu luar dan you all tengok lah topik tentang perlembagaan. Okey, tak apa. Nak share device boleh. Sebaiknya nama ni letak nama betul lah. Letak nama betul. Jangan letak nama yang pelik-pelik, nanti nak cari attendant susah. Okey, hari ni saya nak sambung topik yang ke-5. So saya rasa saya dapat catch up lah. Kalau hari ni saya habiskan topik ini, saya dapat catch up ikut RPP. RPP kita sepatutnya masuk topik yang ke-5 lah. Dan juga ke-6 minggu depan. Okay. Alright. So saya guna PDF saja ni. Saya guna PDF saja supaya laju sikit kot kan PDF ni. Okay. Untuk topik 5 ialah tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Yeah. Okay. So okay guys, kita hari ni kita nak masuk satu topik yang dekat sangat dengan kita, cuma ramai tak perasan. Topik pembinaan peradaban majmuk ini di Malaysia, dia bukan sekadar sejarah bosan yang kena hafal, tapi ini cerita tentang kenapa negara kita jadi macam hari ni. Kadang-kadang bila tengok masyarakat kita yang macam rojak, ada Melayu, Cina, India kan, orang Sabah, orang Sarawak dan macam-macam lagi. Kita mungkin fikir, macam mana semua ni boleh jadi satu negara? Satu negara. So jawapannya ada dalam topik ni. So cuba bayangkan Malaysia macam sebuah sup campur. Tapi bukan sup kosong lah kan, sup campur. Ini sup premium yang bahan-bahannya datang dari pelbagai dapur dunia. Ada pengaruh India, ada China, ada Timur Tengah, Barat, Nusantara, dan semua ni tak datang sekaligus. Mereka datang batch by batch, macam delivery Shopee lah kan, tapi versi sejarah. Jadi setiap kali ada pasal peradaban sampai, masyarakat di alam Melayu pun berubah sikit-sikit. Apa yang menarik, pembentukan peradaban Malaysia bukan hasil kerja satu bangsa saja. Ia adalah gabungan banyak peradaban dunia yang bergaul, bertembung, beradaptasi dan akhirnya membentuk identiti unik yang kita panggil Malaysia. Kalau negara lain tu ada satu identiti besar, kita pula dapat identiti hasil kacukan sejarah. Dan ini yang menjadikan Malaysia lain daripada negara-negara lain. So hari ini kita nak tengoklah bagaimana semua peradaban itu muncul, berkembang, bercampur dan akhirnya menghasilkan
peradaban majmuk yang kita nikmati sekarang. Kan? Kadang-kadang kita tengok isu antara kaum, kita fikir benda tu baru, kan? Tapi hakikatnya masyarakat majmuk ni wujud beratus tahun sebelum kita lahir. Cuma sekarang ni semua benda jadi lebih cepat sebab dunia makin kompleks, kan? Jadi apa yang saya nak you all buat hari ni adalah cuba buka mata luas sikit dan tengok diri sendiri dalam konteks peradaban. Kenapa kita makan macam ni, kenapa budaya kita bercampur, kenapa bahasa kita ada loan words, semua tu adalah sejarah panjang. So lepas kuliah hari ini, saya harap you all boleh tengok Malaysia bukan sebagai negara majmuk biasa-biasa, kan? Bukan orang kata negara majmuk bisya-bisya, tapi sebagai satu projek peradaban yang besar dan luar biasa. Jangan risau, kan? Topik nampak mungkin macam heavy, tapi saya akan bawa secara santai, kita sembang macam borak-borak kedai mamak, kan? Sebab ada part yang agak berat sikit, negara bangsa dan sebagainya, itu nanti kita akan sentuh, dan saya harap you all tak tertidur lah, kan? Sambil-sambil itu saya akan tanya dan saya akan petiklah nama-nama yang ada kat sini untuk saya buat tanyaan. Okay. Sebab kalau sejarah dia disampaikan dengan gaya robot, kan, baca buku teks, kan, confirm ramai blank, kan. Jadi kita buat style storytelling, so barulah dapat rasa vibe, kan, dengan kuliah kita sejarah ni. Okay, kalau saya tanya you all tengok Malaysia ni yang berbilang kaum ni, apa benda pertama yang terlintas dalam kepala, kan? Kelebihan, cabaran, atau sebenarnya korang tak pernah fikir pun? Apa dia? Saya nak tengok nama-nama ni. Okay, Adriana Zai. Makanan je. Makanan. Lagi? Tak kisahlah jawab apa-apa. Saya nak tahu you all ada ke tak ada bersama saya, kan? Perayaan, sir. Perayaan. Apa lagi? Racism. Apa? Gaya pemakaian. Pemakaian lagi? Ada ke? Okay. Sebab saya punya speaker ni dia dengar dekat projektor, kan. Jadi saya tak dengar. Tapi saya dapat tangkap lah you all cakap. Okay. So Malaysia ni unik. Sebab ada pelbagai budaya, kan? Atau kadang-kadang ada cabaran bila nak banyak kaum, tapi itulah yang menjadikan Malaysia ni warna-warni lah, kan. Sebab kita ada macam-macam. Okay. Kita tengok sinopsis. Okay. Sinopsis ni dalam slide ini kita nak buat warm up dulu lah. Sebenarnya bagi overview macam orang kata trailer movie, kan. So nak tunjuk apa yang bakal kita explore sepanjang topik ni. So kita akan tengok bagaimana pertembungan peradaban dunia membentuk identiti Malaysia, kan. Dari pribumi alam Melayu ke Asia, ke Barat, sampailah ke era globalisasi yang semuanya tanpa sepadan, kan. So bayangkan kita ambil timeline panjang bermula dari masyarakat pribumi awal yang hidup di alam Melayu ni, kemudian masuk pedagang India, kemudian masuk pedagang Cina, kemudian peniaga Arab, kemudian penjajah Portugis, Belanda, British, dan akhirnya masuk pula peradaban global hari ini yang datang melalui TikTok, kan, Instagram, Netflix, dan trend global lah sekarang ni. Dan semua ini membentuk lapisan-lapisan peradaban. Dan sinopsis ini juga beritahu bahawa pembinaan identiti Malaysia secara formal bermula dengan kemerdekaan 1957. Dan masa tu barulah kita masuk fasa nak bina negara bangsa, kan. Dan sebelum tu tanah Melayu ni sebenarnya bukan satu negara pun, kan. Dia lebih kepada daerah-daerah, kerajaan kecil, empire, kan, ada wilayah dan juga kepulauan-kepulauan. Okay. Jadi lepas merdeka, kita masuk fasa nak bina negara dulu. Ada perlembagaan, ada struktur politik, ada sistem pentadbiran. Lepas tu baru masuk fasa bina bangsa. Bina negara, sekarang bina bangsa. Bina bangsa ni dia nak satukan semua kelompok etnik ni di bawah identiti nasional. Tapi inilah yang paling mencabar sebab masyarakat kita ni memang dari dulu lagi dah pelbagai, kan. Jadi so sinopsis ni juga dia nak highlightkan lah bahawa
Malaysia ni bukannya hanya campuran peradaban, tetapi satu peradaban baru yang terhasil daripada interaksi semua tamadun, tamadun tadi. So macam orang kata macam resepi barulah yang tak wujud di tempat lain. Kalau Indonesia dia ada Jawa identity, Thailand ada Siam identity. Kita pula ada Malaysia identity yang sangat kompleks tapi menarik. Jadi overall saya nak kata guys, apa yang korang nampak di Malaysia hari ini bukannya kebetulan. Ini hasil perjalanan panjang yang rencam. So bila kita faham ni, baru kita lebih menghargai sejarah dan juga keharmonian negara. Kan? Okey, ni peta minda ni. So, okey, hasil pembelajaran. Okey. So dalam topik ini, hasil pembelajaran ni kira macam GPS lah kan untuk topik ni, dan nak beritahu kita yang kita akan sampai mana. So dalam kuliah ni kita nak you all bukan sekadar hafal fakta, tapi boleh explain dan faham bagaimana negara bangsa Malaysia terbentuk daripada pelbagai peradaban. So jadi pertama you all kena boleh terangkan proses pembentukan negara bangsa dari perspektif peradaban. Maksudnya bukan sekadar tahu yang Malaysia ni merdeka tahun 1957, tapi you all faham perjalanan budaya, migrasi, pengaruh luar, pertukaran ilmu dan juga interaksi sosial yang membentuk identiti kita. So objektif kedua pula ialah you all kena boleh analisis, bukan setakat ulang balik apa yang saya cakap. Contohnya bila cakap pasal pengaruh India ataupun Cina ataupun Arab dan Barat, you all boleh ceritakan apa yang mereka bawa dan bagaimana ia bercampur dengan budaya tempatan. Ini bukan hafal ini bukan hafalan tetapi pemahaman lah. Seterusnya kita nak you all faham cabaran dalam pembinaan negara bangsa Malaysia, isu-isu macam perbezaan kaum kan, jurang sosial kan, politik identiti dan juga cabaran integrasi, dan semua ini bukan isu harian politik semata-mata tapi cabaran sejarah yang dah wujud lama. So apa yang saya nak tekankan ialah belajar topik ini bukan untuk exam je. Bila you all faham peradaban majmuk Malaysia, you all akan jadi warga negara yang lebih matang lah. So you all dapatlah tengok isu antara kaum ini bukan sebagai masalah tapi sebagai proses yang perlu diurus dengan baik, dengan bijak bila you all jadi pemimpin tu nanti. Jadi lepas habis topik ni, saya harap you all bolehlah faham, jawab soalan-soalan besar macam apa itu negara bangsa, apa identiti Malaysia kan, bagaimana peradaban itu berperanan dalam pembentukan negara, dan apa lagi yang kita katakan aspirasi bangsa idaman. So kita akan sentuh dalam topik ini. Kita tengok peta minda. Okey, peta minda ni okey, slide ini dia tunjuk peta minda yang memudahkan kita nampaklah hubungan antara konsep-konsep besar dalam topik ni kan. Macam apa orang kata peta Google Map lah, bila kita lihat semua keyword tu secara satu persatu mungkin nampak rumit, tapi bila letak sekali dalam satu peta kita boleh faham aliran logiknya. Pertama, konsep majmuk. Ini jangkar kepada seluruh topik. Malaysia dari dulu sampai sekarang adalah masyarakat majmuk, bukan masyarakat homogen. So perkara ini tak berubah sejak sebelum penjajah, semasa penjajah dan juga selepas merdeka. Kemudian kita masuk sejarah sosial. Dia merujuk kepada perjalanan masyarakat dalam berinteraksi dengan peradaban luar. Dan sejarah sosial ini bukan cerita perang atau raja semata-mata. Ia cerita tentang kehidupan rakyat, perdagangan, agama, migrasi dan juga budaya. Okay. Seterusnya peradaban. Peradaban. Ia termasuklah peradaban Melayu, Cina, India, Timur Tengah, Barat dan global. Setiap peradaban ini datang pada masa dan cara yang berbeza dan masing-masing tinggalkan kesan. So apabila semua elemen ini bercampur, muncullah konsep negara dan bangsa. So negara dari segi politik dan perlembagaan, ialah bangsa dari segi identiti sosial dan budaya.
Bila digabung, lahirlah konsep negara bangsa. So akhir sekali ialah idea bangsa idaman. Bangsa idaman ni dia merujuk kepada visi ataupun impian dan perdebatan tentang rupa bangsa Malaysia yang kita nak capai. Tak ada satu jawapan mutlak sebab setiap generasi dia akan ada idea bangsa idaman mereka. Macam you all sekarang ni Gen Z kan. Okay. Jadi peta minda ini ringkas je sebenarnya kan, tapi dia menunjukkan perjalanan logik lah daripada majmuk, sejarah sosial, kemudian peradaban, negara bangsa dan akhirnya bangsa idaman. Okay. Kalau you all diberi peluang bentuk bangsa idaman, saya nak tanya bangsa Gen Z ni, grup Gen Z ni, you all nak bangsa Malaysia yang macam mana? Bangsa Malaysia yang macam mana? Anda masih bersama saya? Nak okay. yang harmoni. Yes. Lagi? Aman damai. Bersatu. Itulah bangsa Malaysia yang lebih harmoni, bersatu kan, lebih bersatu atau kata identiti nasional lah yang kuat, tapi dia tetap menghormati kepelbagaian. Okay. Masih lagi dalam intro kandungan khusus, tadi saya ada cerita, so kandungan khusus ni kira macam itinerary perjalanan kuliah. Kita akan bergerak dari sejarah sosial dan kemudian dari sejarah sosial peradaban dunia masuk konsep negara dan bangsa, kemudian pembentukan negara bangsa Malaysia dan akhirnya perbahasan tentang bangsa idaman. So saya dah intro tadi tentang beberapa istilah poin penting dalam peta minda tu. Jadi you all jangan rasa terpelik pula kan, kenapa dia ada dalam topik etika dan peradaban dalam kursus ini. Itulah benda yang you all kena tahu, tak ada dekat modul lain. So dia ada dalam etika dan peradaban. So kita akan sentuh topik ini. Bahagian sejarah sosial, kita akan cerita macam mana alam Melayu dulu adalah tempat pertemuan pedagang dan peradaban. Bukan masyarakat yang terasing, tapi masyarakat yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Inilah asas kepada masyarakat majmuk hari ini. Dan bahagian konsep negara dan Malaysia pula akan bantu kita bezakan dua konsep yang selalu orang campur adukkan. Negara itu struktur politik, bangsa itu identiti sosial. So bila dua-dua ini disatukan, barulah wujud negara bangsa. Dan bahagian pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia pula akan jawab soalan besar, bagaimana Malaysia bina identitinya. So kita akan tengoklah bagaimana integrasi ini lebih dipilih berbanding asimilasi kan. Sebelum ni minggu lepas saya dah terangkan tentang asimilasi, akomodasi kan, akulturasi, istilah-istilah itu asimilasi, tetapi kita memilih integrasi lebih daripada berbanding kita memilih asimilasi itu tadi. So akhirnya pembincangan bangsa idaman, kita akan tengok bahagian ini, bangsa idaman ni, topik bahagian ini dia sangat menarik sebab ia menggabungkan analisis sejarah politik, sosiologi dan juga aspirasi masa depan. Kita akan tengoklah macam mana dari zaman sebelum merdeka sampai selepas merdeka kan, banyak sekali idea tentang bangsa Malaysia yang dicadangkan. Jadi kursus ni sebenarnya lengkap lah, dari sejarah, teori, konsep sampai ke analisis sekarang pun, contemporary pun. You all tak payah nak buka buku tebal-tebal. So kita akan cover semuanya lah dengan gaya santai. Okay. InsyaAllah. Right. Okay. Sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia. Okay. Slide ini dia tunjuk satu perkara penting, iaitu bahawa pembinaan negara bangsa dia tak berlaku dalam vacuum. Tak berlaku dalam vacuum. Dia bukan tiba-tiba muncul macam surprise drop kan, album baru. Sebaliknya ia adalah hasil perjalanan sosial masyarakat yang berinteraksi dengan pelbagai peradaban sepanjang ratusan tahun, dan alam Melayu dari dulu memang terkenal sebagai kawasan perdagangan. Jadi pedagang luar keluar masuk macam traffic highway kan, cuma bezanya dulu tak ada touch and go kan. So bila pedagang luar datang, mereka bukan setakat bawa barang, tapi mereka bawa cara hidup.
Bau bahasa, bau makanan, kepercayaan dan juga nilai. Kan bayangkan pedagang India datang bawa rempah. Sekali dengan rempah tu datang juga, dia bawa juga dengan sistem angka, bahasa Sanskrit dia, budaya Hindu, Buddha. Pedagang Cina pula, dia bawa sistem perniagaan, budaya keluarga, teknik pertanian dan juga masakan. Itu juga dengan pedagang Arab. Dia bawa datang Islam, ilmu ketamadunan dan juga jaringan perdagangan global. Dan pengaruh ini semua tak datang serentak. Dia berlaku dalam gelombang. Gelombang pertama, peradaban pribumi alam Melayu. Gelombang kedua, Asia. Gelombang Asia. Ada India, China, Timur Tengah. Kemudian datang gelombang penjajahan Barat. Kan, Portugis, Belanda, British. Dan sekarang kita berada dalam gelombang globalisasi yang tak ada sepadan langsung. Kan. Yang menarik, walaupun banyak pengaruh datang, so masyarakat di alam Melayu ni tak pernah hilang identitinya. Kan. Mereka tak telan bulat-bulat lah. Kan. Sebaliknya, mereka ambil elemen tertentu dan sesuaikannya. Kan. Macam orang sekarang lah. Kan. Terpengaruh dengan K-pop, kan, macam you all, terpengaruh dengan K-pop tapi masih makan sambal belacan. Kan. Jadi, sejarah sosial inilah yang membentuk tapak awal kepada peradaban majmuk Malaysia. Kita selalu fikir masyarakat majmuk ini muncul sebab British bawa masuk buruh asing. Tapi sebenarnya kepelbagaian itulah dah bermula jauh lebih awal. British cuma kata accelerate the proses tu. Tapi sebenarnya dia dah berlangsung lebih awal. Sebab itu bila kita bincang negara bangsa Malaysia, kita tak boleh lupa konteks sejarah sosial. Sebab tanpa memahami perjalanan ini, kita akan salah faham kenapa masyarakat kita ni berlapis-lapis dan kenapa interaksi budaya kita unik. Okay, kalau you all rasa kalau tak ada perdagangan antarabangsa zaman dulu, agak Malaysia hari ni akan jadi negara yang sama tak? Agak-agak you all apa? Agak jadi tak macam sekarang ni? Tak, sebab zaman dulu kita banyak berjumpa dengan orang, kita bertukar-tukar rempah. Okay, bagus Aiman. So, ada respon. Sebab banyak budaya kita tu datang daripada interaksi itu tadi. Ya? Mungkin Malaysia akan jauh kurang majmuk lah kan. Jadi macam negara-negara lain. Okay. Okay. Seterusnya kita kembali ke zaman, ini panjang sikit cerita ni. Kita kembali ke zaman awal alam Melayu. Sebelum datangnya pengaruh luar. Alam Melayu ni bukan tempat kosong yang menunggu untuk dijajah. Ia adalah kawasan yang kaya dengan sumber. Strategik dari segi geografi dan mempunyai masyarakat yang kata mempunyai budaya tersendiri. Dan kita bayangkan zaman ni macam episod pertama drama panjang. Semua bermula di sini. Kan? Masyarakat awal di alam Melayu ni hidup dalam komuniti kecil seperti kampung, kan? Kerajaan kecil dan pelabuhan. So mereka dah ada struktur sosial, kan? Dah ada bahasa serumpun, adat dan juga sistem kepercayaan, kata animisma. So bukan hidup macam orang primitif, tapi mereka dah ada ilmu pelayaran yang sangat hebat. Boleh navigate laut luas tanpa GPS pun, tanpa Google Map pun dulu, kan, atas laut lagi lah tak ada jalan kan, dia luas, macam mana dia boleh navigate kawasan tertentu kan. Kehebatan orang Melayu dulu. So zaman ini juga menyaksikan kemunculan kerajaan besar kan, seperti Funan, kalau tengok Funan, Sriwijaya, Langkasuka, Majapahit kan, kalau kita timbas balik, yang menguasai wilayah-wilayah utama rantau ni. Itu dia adalah ras Melayu kan. So kerajaan ini dia menjalankan perdagangan dengan India, China dan juga Timur Tengah. Ini menunjukkan masyarakat alam Melayu itu bukanlah statik. Mereka sangat dinamik dan aktif berhubung dengan dunia luar. Dan orang Melayu ketika itu juga terkenal sebagai pelayar dan pedagang. Kapal Jong Melayu dahulu besar, stabil, boleh berlayar jauh. Jadi tak pelik kenapa pedagang luar suruh singgah. Servis mereka macam
pit stop yang friendly, aman dan penuh makanan yang sedap-sedap kan kat Melaka tu. So kekuatan pelayaran dan perdagangan inilah yang meletakkan alam Melayu tu sebagai zon penting. Sebab itu pedagang luar dia masuk tanpa henti. Alam Melayu adalah macam orang kata hub transit antarabangsa pada zaman dululah dan lebih maju daripada yang kita bayang. Jadi ringkasnya sebelum pengaruh luar tu masuk, masyarakat di alam Melayu tu dah ada asas yang kuat dan mereka bukan yang kosong kan, mereka dah bersedia untuk menerima pengaruh luar dan bila pengaruh itu datang dia terus berkembang. Jadi apa yang kita dapat fokuskan, peradaban pribumi yang menjadi asas kepada pembentukan peradaban Malaysia. Jadi peradaban Melayu itu adalah peradaban yang sangat tua dan dia membentuk DNA awal masyarakat Malaysia sekarang ni. Dan kita mungkin rasa macam biasa je jadi orang Melayu hari ni, tapi sebenarnya identiti itu hasil perjalanan panjang yang penuh evolusi. Dan peradaban pribumi ini dibentuk melalui adat resam, bahasa, seni, sistem kekeluargaan dan juga kepercayaan animisme yang kemudiannya berubah apabila menerima pengaruh luar kan. Bahasa Melayu pula menjadi bahasa utama rantau ni kerana ia fleksibel kan, mudah nak dipelajari, mudah nak menyerap kata-kata baru kan, senang nak ikut kan. Dia bukan kata dulu pun, zaman sekarang pun orang yang datang Bangladesh ke apa ke Nepal ke, dia boleh cakap Melayu senang aja kan, bulan cuba kita pergi tempat dia kan. Ini susah nak belajar So orang Melayu ni zaman dulu terkenal sebagai masyarakat yang sangat adaptif. Mereka boleh berkawan dengan pedagang luar. Kalau pedagang India datang, mereka belajar sistem perdagangan. Pedagang Arab datang, mereka belajar agama dan ilmu. Pedagang Cina datang, mereka belajar teknik pertanian dan juga perniagaan. Dan peradaban pribumi ini juga sangat kaya dari segi kesenian kan. Kita tengok ukiran kayu, seni anyaman, tekstil dan seni tari pun, seni bina rumah Melayu. Semuanya menunjukkan kreativiti dan kefahaman terhadap alam sekitar. Yang paling penting peradaban pribumi ini yang akhirnya menjadi teras kepada peradaban Malaysia sekarang. So bila budaya luar datang, dia akan bersatu dengan budaya pribumi dulu. Dia bukan ambil alih, dia bersatu. Sebab itu walaupun kita majemuk, identiti teras tetap Melayu. Maknanya peradaban pribumi ni ibarat orang kata base sauce lah kan dalam sup campur Malaysia ni tadi. Semua bahan lain yang masuk akan bercampur tapi base dia tetap sama. Kan kalau kata sup bonjot ke apa, itu base utama dia apa. Ini yang membuatkan peradaban Malaysia tu unik. Tapi salah satu bahagian paling menarik dalam sejarah Malaysia, bagaimana pengaruh India, China dan juga Timur Tengah tu masuk dan berinteraksi dengan masyarakat tempatan. Setiap satu peradaban ini penting kerana setiap satu peradaban ini dia bagi flavor yang lain-lain dan semuanya menyumbang kepada pembentukan Malaysia moden sekarang. Pengaruh India datang dulu kan. Dia datang dulu sekali terutama dalam bentuk agama Hindu, Buddha kan. Daripada India, masyarakat di alam Melayu ni belajar seni bina, kesastraan, konsep raja, sistem kasta kan. Tapi kita tak ambil lah sepenuhnya kan. Dan juga bahasa Sanskrit. So banyak perkataan Melayu moden pun sebenarnya dari Sanskrit kan, macam agama, bahasa, apa lagi? Raja negara itu dari bahasa Sanskrit. Kemudian pengaruh Cina. Dia pula masuk terutama melalui perdagangan. Dan perdagangan Cina ni, pedagang Cina ni dia bawa budaya kekeluargaan yang kuat. Kemudian ekonomi perusahaan, makanan dan juga teknologi pertanian kan. So hubungan orang Melayu dan juga Cina ni bukan baru dia dah bermula sejak ribuan tahun. So malah ada bukti awal interaksi sejak dinasti Han. Kemudian pengaruh Timur Tengah Arab kita tengok pula sangat besar sebab dia membawa Islam, satu transformasi peradaban yang mengubah seluruh struktur sosial, budaya dan juga politik alam Melayu. So Islam bukan saja ubah aspek agama tetapi dia membawa sistem ilmu, perdagangan, undang-undang dan juga konsep pemerintahan sekarang ni. So kita tengok secara keseluruhan setiap peradaban Asia ini dia menyumbang secara berbeza.
India bagi asas intelektual dan budaya awal, China bagi kekuatan ekonomi dan sosial, dan Timur Tengah pula dari segi orientasi nilai, keagamaan dan juga moral. Dan bila semua bercampur dengan budaya tempatan, jadilah identiti unik yang kita lihat hari ini. Jadi jangan peliklah kalau kita jumpa perkataan Cina dalam dialek Melayu, makanan India dalam budaya Melayu, ataupun seni Timur Tengah dalam seni Melayu. So ada campur-campurnya. Kemudian kalau kita masuk fasa yang lebih drama, sikit, pengaruh barat. Bila Portugis, Belanda, British datang, interaksi budaya tu berubah lebih drastik sebab peradaban barat ni datang bukan sekadar berdagang tetapi menjajah, kan. So jadi bila penjajahan berlaku, budaya bukan saja budaya yang berubah tapi struktur politik, ekonomi dan juga pendidikan pun bertukar, kan. Portugis datang dulu, kemudian Belanda, dan akhirnya British yang paling lama bertapak, kan, beratus tahun. Dan British ni bukan saja bawa sistem pentadbiran tapi mereka memperkenalkan pendidikan moden, sistem undang-undang, ekonomi kapitalis dan juga struktur sosial yang baru. So, paling ketara ialah sistem pendidikan dan juga ekonomi sekarang lah. So British buka sekolah vernacular, sekolah mubalik, kan, dan juga memperkenalkan bahasa Inggeris, dan mereka juga memperkenalkan tanaman komersial, kan, seperti getah, kelapa sawit, dan akhirnya membawa masuk buruh India dan juga Cina dalam jumlah yang besar. Jadi penjajahan barat ni juga dia merubah orientasi masyarakat daripada sistem tradisional kepada sistem moden. So orang Melayu yang sebelum ni banyak bergantung kepada pertanian subsistem mula berubah kepada pekerjaan moden. Bandar-bandar besar mula terbentuk, kan. Tapi jangan salah faham, walaupun penjajah ni dia membawa banyak perubahan, masyarakat tempatan tak hilanglah identiti. Mereka ambil apa yang berguna, adaptasi dan kekalkan nilai tradisional. Malah raja pun kekal sampai sekarang, kan, termasuk agama Islam. Contohnya kita guna, walaupun kita guna Inggeris, perkataan guna Inggeris untuk urusan rasmi, tapi dalam keluarga tetap kekalkan budaya kita, bahasa kita. Jadi peradaban barat ini bagi satu dimensi baru, dimensi modernity. Ia kadang-kadang menyakitkan sebab ia datang melalui penjajahan, tapi itulah, ia juga mempengaruhi cara hidup kita sekarang. Anda masih bersama saya? Masih. Masih, sir. Masih, sir. Okay. Okay guys, sekarang kita masuk kepada peradaban yang paling dekat dengan hidup you all. Peradaban globalisasi. Kalau tadi kita cerita pasal pedagang India, Cina, Arab, Portugis, British, kan. Globalisasi pula, dia tak datang dengan kapal besar ataupun pedagang berjanggut. Dia datang melalui internet, media sosial, Netflix dan juga teknologi yang korang gunakan hari-hari tu. Dan globalisasi ini ibarat tetamu yang masuk rumah tanpa ketuk pintu, kan. Masuk je. Tiba-tiba dah duduk atas sofa, ajar kita macam-macam, kan. Macam sekarang dengan baring, kan. So dalam era globalisasi, sepadan negara jadi makin kabur. Dan bila kita buka TikTok tu, kita tengok budaya Korea, kita tengok Jepun, Barat, Arab, dan semua tu bercampur dalam satu skrin. Tanpa sedar, kita mula guna perkataan luar, tiru fashion luar, makanan luar. Tapi yang menarik, globalisasi tu bukan sekadar hiburan. Dia bawa cara fikir baru, nilai baru dan gaya hidup baru yang meresap masuk dalam masyarakat. Contoh makanan luar. Apa yang makanan luar yang you all suka? Yang you all sekarang makan lah, dulu saya tak pernah jumpa, kan. Apa dia sekarang? Apa guys? Kunafa. Dah tak semacam lah kunafa. Macam saya rasa kunafa tu yang ada cheese macam getah atau kapet dengan apa tu. Itu je pattern dia, kan. Tapi saya pergi dekat dia macam ada macam bihun betul tercampur dengan pistachio. Tapi orang Malaysia ni memang pandai modify. Kunafa tu dah jadi bukan yang asal dah, ada macam-macam perisa tu tak? Betul.
Dia dah modified lagi. Jangan kata Kunafa, kereta pun dah modified kan. Kereta Toyota modified, kereta ni home modified. Macam-macam sekarang pisang goreng, letak cheese. Apa-apa benda semua letak cheese. Boleh telan tak? Jagung pun letak cheese, ni semua letak cheese. Jadi cheese. Okey. Macam-macam lah. So itu ialah cara fikir baru dan nilai baru dan juga gaya hidup baru yang meresap masuk dalam kita punya sekarang ni lah masyarakat ni. Dan dia slide ni juga dia menyebut tentang pemodenan dan perkembangan teknologi maklumat, IT. Inilah yang mengubah cara masyarakat Malaysia berinteraksi. Kalau dulu belajar tentang peradaban luar ambil masa bulan-bulan sebab tunggu pedagang datang. Sekarang kita belajar budaya luar tu dalam masa 10 saat je. Hanya dengan tengok video je kan. Sedap. So penggunaan media sosial ni saya tak nak tekankan banyak sangat tapi saya sentuh basic aja sebab nanti dalam topik 6 ke 7 tu ada tentang IT kan. So kita akan tengoklah kat situ nanti. So penggunaan media sosial macam kata dia menjadikan interaksi budaya itu berlaku tanpa henti dengan Facebook, Instagram, Twitter lah, lagi ada X kan. WhatsApp, TikTok ni semua platform yang jadi orang kata jambatan budaya. Benda ni bagus sebab kita jadi lebih terbuka. Tapi dalam masa yang sama ia cabar juga identiti kita sebab budaya luar tu masuk terlalu cepat. Terlalu cepat. Dan yelah kita pun kena follow lah kan perubahan. Masa sekarang ni saya cuba follow zaman sekarang punya, nanti you all bila akan berlaku inovasi baru, you all kena follow lagi kan, zaman anak-anak you all pula nanti dia akan berlangsung dengan cepat. So peradaban globalisasi ni juga dia ubah cara kita bekerja kan, belajar, cuba cara kita belajar, berfikir, bersosial. Sekarang pun you all nak belajar pun senang kan, kat online je macam ni kan, tak payah pergi kelas kan, tapi sekali-sekali kena pergi juga kan, kena ambil dia punya orang kata aura tu. Dan selain itu contohnya kalau kita dapat tengok bisnes kan, belajar bisnes online. So dia bukan dalam kelompok yang sama. Bila buat bisnes online pun kita boleh dapat kawan daripada negara lain pun. Dan dia boleh menjadi kata mengikut trend global kan. Niaga secara luas, secara global. So interaksi macam ni yang sebenarnya sambungan kepada sejarah lama, cuma bezanya sekarang semuanya berlaku dalam kelajuan turbo. Sebab tu globalisasi ini menjadi salah satu elemen yang menyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk Malaysia moden. Dan peradaban kita ni bukan setakat gabung timur dan juga barat, tapi juga global, satu campuran terbaru dalam resepi Malaysia lah. Okay. Pembentukan berapa dah? 92. Okay. Pembentukan peradaban majmuk ini, kita tengok pula bagaimana peradaban majmuk Malaysia ini terbentuk. Kalau kita tengok perjalanan sejarah tadi, kita nampak banyak peradaban masuk, bercampur dan juga berubah. Jadi pembentukan peradaban majmuk ini, dia bukan kejadian spontan. Ia adalah gabungan pelbagai interaksi manusia daripada seluruh dunia. Semua asasnya semua sudah tentulah peradaban Melayu sebagai teras lah. Ini base utama, macam kuasa tadi saya sebut. Lepas tu peradaban India Cina masuk sebagai rempah tambahan. Kemudian peradaban Timur Tengah datang bawa rasa melalui baru, melalui agama Islam. Dan akhirnya peradaban Barat datang bawa sentuhan modernity. Dan bila semua rasa ini bercampur, lahirlah peradaban majmuk Malaysia. Dan pembentukan ini diperkukuh dengan episod penjajahan, terutama British yang membawa masuk pekerja India Cina secara besar-besaran, dan ini membuat pencampuran budaya makin ketara. Bila orang dari pelbagai negara hidup di tempat yang sama, sudah tentulah berlaku proses pertukaran budaya. Sekarang dalam era globalisasi, peradaban kita ni terus berubah. Budaya dari negara lain masuk melalui internet, filem, muzik dan juga gaya hidup. Yang menambah lagi lapisan baru adalah dalam identiti Malaysia, benda tadi, filem, internet semua tadi. Dan pendek kata, peradaban majmuk kita ni sentiasa hidup lah, sentiasa evolving. So apa yang penting ialah bagaimana kita memastikan peradaban majmuk ini terus harmoni. Dan bila banyak budaya bercampur, konflik boleh berlaku kalau tak ada toleransi. Sebab itu kita perlu ada nilai bersama yang menjadi pengikat. Dan nilai bersama itu datang dari sejarah kita yang panjang.
dan nilai hormat, kesopanan, bersederhana dan juga menerima kepelbagaian. Inilah yang menjadikan peradaban majmuk Malaysia stabil walaupun dia sangat rencam. Dalam kehidupan you all sendirilah, budaya apa yang paling you all korang rasa mencerminkan peradaban majmuk Malaysia? Apa dia? Perayaan. Perayaan tadi disebut, okey. Selain daripada makanan. Sebab kalau satu kaum tu raya, semua kaum nak cuti. Lain tu apa? Perayaan, makanan tadi dah sebut lah. Satu lagi lah bahasa. Bahasa rojak kan. Campur-campur kan. Itu pun. Okey. Terlepas. Okey, ini menunjukkan, slide ini menunjukkan bahawa Malaysia bukan sekadar pencampuran peradaban, tapi kita ada orang kata peradaban acuan sendiri. Dan peradaban yang lahir daripada gabungan peradaban dunia ini tetapi dibentuk dengan identiti tempatan. Dan peradaban ini bukan orang kata photostat mana-mana tamadun. Dia unik, original dan berkembang hasil pengalaman sejarah negara kita. So dalam peradaban acuan Malaysia ni terasnya ialah peradaban Melayu, dan dia bukan soal perkauman tapi sejarah. So masyarakat pribumi alam Melayu ni adalah asas awal negara ini, dan kemudian yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi lah, ada pula peradaban Cina, India dan juga Barat, yang semua juga menyumbang. So bayangkan macam playlist lagu Melayu tu jadi lagu utama, tapi ada lagu-lagu lain yang menjadi playlist tu, menjadi menarik. Jadi bila masuk era global, budaya itu budaya baru masuk, saya dah sentuh jugalah, yang menjadikan peradaban acuan Malaysia juga adalah peradaban yang inklusif. Semua kaum ada ruang untuk menyumbang. Dari segi contohnya makanan kan, ada nasi lemak, ada roti canai, ada char kway teow, apa lagi, ada kuih muih kan. Jadi kita tengok je makanan, kita dah tahu budaya kita ni campur tapi kita harmoni. Itu makanan. Bahasa pun sama, bahasa kan. Tadi saya sebut tentang bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Tapi ada perkataan Cina, India dan Arab dalam penggunaan harian. Sistem nilai pun sama. Kita ada nilai Timur Tengah dalam moral, nilai Cina dalam ekonomi, nilai India dalam seni, dan nilai Melayu dalam adat. So inilah yang menjadikan peradaban Malaysia tu ini, dia bukan tentang siapa yang lebih dominan, tetapi tentang bagaimana semua peradaban ini membentuk satu identiti kolektif. Maknanya dia adalah campuran budaya dunia tetapi masih lagi beridentitikan Melayu Malaysia lah. Okey. Ini cerita tentang transformasi sosial, iaitu perubahan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Transformasi ini berlaku kerana perubahan ekonomi, migrasi, pembangunan dan juga teknologi. Bila masyarakat berubah, peradaban pun ikut berubah. Kalau kita tengok pada tahun 1970-an, fokus negara adalah membasmi kemiskinan dan juga ketidaksamarataan. Masa ini banyak dasar diperkenalkan untuk bantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Ini memberi kesan besar kepada struktur sosial. Ramai pula yang berpindah ke bandar untuk cari pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kita tengok tahun 1980-an dan juga 1990-an ni, pembangunan industri pula jadi fokus. Kilang, infrastruktur dan juga pelaburan asing berkembang. Ini membawa kepada penghijrahan besar-besaran dari luar bandar ke bandar. Ramai orang mula merubah cara hidup, cara kerja dan juga cara fikir. Masuk era 2000, gelombang perbandaran itu semakin kuat. Kelas menengah muncul dengan gaya hidup baru. Pendidikan lebih tinggi dan kata interaksi budaya itu semakin luas. Ini yang menjadikan
masyarakat Malaysia ni semakin terbuka dan juga dinamik. Akhirnya masuk 2010, era 2010 ni ke atas ni sampai sekarang kita lihat Malaysia menuju ke arah negara maju. Negara maju dan teknologi tu makin canggih, masyarakat makin berhubung dengan dunia dan hubungan antara kaum menjadi lebih horizontal, kan, bukan berdasarkan hierarki tapi lebih kepada kerjasama dan jaringan sosial. So itu yang 2010. Kalau kita tambah 2020 ke atas ni, ni dah mula AI lagi canggih, terlampau canggih lah kan, dengan AI apa semua yang buatkan kerja kita. Tak tahulah, kita akan tengok kesan dia akan datang. Adakah manusia itu semakin malas, tak boleh berfikir, ataupun dia lagi kreatif berfikir, ataupun dia hanya boleh buat prompt aja, bagi prompt dan boleh memerintah dan mengarahkan saja, tapi boleh mencipta ke tidak kita tak pasti. Itu kita tengok kesan akan datang. Mungkin ada kajian-kajian yang akan datang untuk generasi akan datang, kita tak tahu. So dia akan berubah kan, ikut peradaban. Okey. Pembangunan, migrasi dan teknologi, dia memperincikan 3 faktor utama yang mengubah masyarakat ni, ialah 3 faktor ini, iaitu pembangunan, migrasi dan juga teknologi. Dan 3 faktor ini ibarat 3 bahan utama yang mengacau kuah peradaban kita sampai jadi kompleks dan pelbagai macam sekarang. Dan kalau kita tengok ni, pembangunan dia membawa perubahan sosial. Daripada pertanian sara hidup, masyarakat berubah kepada ekonomi komersial dan juga industri. Ini bermaksud orang dia mula bekerja di kilang, pejabat, kan, sektor perkhidmatan, kemudian dia tak lagi bergantung kepada pertanian. So, bila pembangunan berlaku, migrasi pun meningkat. Kan, ramai orang pindah dari kampung ke bandar untuk cari pekerjaan. Dan migrasi dalam negara ini menyebabkan masyarakat yang dulu homogen kini bercampur. Dalam bandar, semua bangsa bergaul. Makan di tempat sama, belajar di tempat yang sama, kerja di tempat yang sama. Itu dari segi pembangunan. Kalau kita teknologi pula, dia mengubah cara hidup. Kan? Ada telefon pintar, smartphone, internet, media sosial, dan semuanya menghubungkan masyarakat. Dan dulu kalau nak tahu berita dunia, ambil masa seminggu. Sekarang 1 minit pun dah cukup. Tak sampai pun. Kan? Teknologi juga, dia membuka peluang baru dalam pekerjaan, kan? Pendidikan dan juga komunikasi. Jadi kesan migrasi dan juga teknologi ini ialah wujud budaya, orang kata budaya modernity, moden. Masyarakat jadi lebih terbuka, lebih berfikir kritikal dan lebih berinteraksi dengan pelbagai budaya. Dan hubungan sosial pula jadi lebih horizontal. Orang bekerja sama walaupun datang dari latar belakang yang berbeza, tak kira siapa pun. Dan semua ini menyumbang pada pembentukan peradaban majmuk moden, tanpa migrasi, pembangunan dan juga teknologi. So peradaban kita mungkin tak semajmuk dan sekompleks sekarang lah. Okay, impak kerencaman sosial, nama sejagat. Kesan kerencaman sosial ni kepada masyarakat kita ni, bila masyarakat jadi semakin majmuk dan kompleks, dia bukan sekadar berkongsi ruang yang sama tetapi melahirkan satu set norma atau nilai baru yang diterima secara luas. Contohnya sekarang orang Malaysia makin terbiasa dengan idea kebebasan bersuara, kan? Bebas bersuara, akses maklumat bebas, dan keterlibatan politik. Yang dulu orang politik dia terlibat politik, sekarang ni siapa-siapa netizen pun boleh join politik. So benda-benda yang mungkin dulu dianggap sensitif, kan? Siapa-siapa boleh join. Dan kerencaman sosial ini, dia bukan benda negatif, tapi dia bermaksud masyarakat semakin banyak menerima idea global. Dan masyarakat kita tak lagi berfikir dalam kotak kecil, etnik atau agama saja, tapi lebih kepada nilai kemanusiaan dan global. Jadi bila nilai sejagat macam orang kata integriti, keadilan dan hak bersuara mula diterima, ia tanda bahawa masyarakat itu sudah matang, dan sedang matang atau sudah matang. Jadi satu lagi impak penting ialah budaya politik yang baru. Kalau dulu ramai rakyat tak ambil peduli, sekarang banyak anak muda ambil tahu, kan, bersuara. Kalau saya tanya you all, mungkin ramai cakap tak minat politik, tapi ada 1, 2, 3 yang akan minat dan terlibat dalam wacana negara. Dan medsos ni, media sosial ni pula jadi
platform besar untuk ni. Dan kadang-kadang lawak juga kan. Orang kata political tiktokers ni kan. Sekarang pun dah macam penganalisis negara. Tengoklah TikTok ni. Penganalisis TikTok ni kan. Dia cerita pasal sejarah ni, cerita pasal entah betul ke tidak, dia buat kajian ke tidak kan. Kita pun orang yang tengok pun percaya je TikTok ni cakap apa. Tengoklah siapa, sama ada dia bekas pensyarah ke, dia ahli politik ke, dia apa ke, dia memang pakar dalam bidang tu. Okeylah. Ini entah biasa-biasa yang bukan orang Johor cerita pasal Johor, bukan orang Sabah cerita pasal Sabah. Jadi yalah, ada kajian atau tidak kajian tak pasti ya. Sedangkan kita nak buat sesuatu benda pun, macam pensyarah nak buat pendidikan pun, kajian pun makan masa bertahun-tahun. Bukannya makan masa berhari-hari dah boleh bercerita ya. Ambil kajian orang, tak betul ke tidak, kita pun cerita kat TikTok sebagai konten. Itu tak pastilah betul ke tak. Jadi jangan terlalu percaya, kena siasat dulu. Jadi norma sejagat yang lahir ni dia terbentuk, termasuklah nilai amanah, integriti, orang kata keterangkuman dalam accountability. Jadi nilai sebenarnya perlu untuk membentuk negara bangsa yang kukuh. Sebab negara majmuk ni dia memerlukan standard moral supaya masyarakat boleh orang kata bekerjasama, berfikir tanpa buruk sangka kan, tanpa prasangka dan sebagainya. Tapi bila norma baru muncul, kadang-kadang berlaku juga tension. Sebab tak semua orang bersedia dengan perubahan. Ada yang suka nilai tradisional je kan, ada yang nak nilai global. Jadi pertembungan generasi pun berlaku kan. Ini sebahagian daripada proses sosial lah, biasalah. Negara-negara lain pun dia alami perkara yang sama. Dan kalau macam sekarang laku tak jual-jual buku, tulis buku banyak-banyak kan, sampai 12, 30, 40 buku, orang tak baca buku. Orang lebih tengok pada TikTok, baca pada kan konten-konten yang lebih nak cepat kan. Kena artikel macam saya lebih suka baca artikel lah. Artikel jurnal ni dia melibatkan kajian-kajian. Jadi nak baca pun kadang kita gunakanlah kemudahan yang ada, AI. Masuk dalam AI bacakan kita kan. ChatGPT bacakan kita. Benda tu lagi cepat. Kalau dulu kita nak baca satu-satu tu makan masa berhari-hari kan. Tapi terbalik, sekarang satu hari boleh baca sampai 10 artikel. Jadi rugilah kalau kita tak gunakan teknologi sekarang kan. So apa pun yang penting ialah masyarakat belajar untuk seimbangkan tradisi dengan nilai moden. Kita bukan tinggalkan akar, tetapi kita tambah lapisan baru dalam identiti kita. Okay, itu maksud saya lah. Seterusnya ialah, kita sentuh part konsep negara bangsa. Tadi saya dah jelaskan tentang negara, saya dah jelaskan tentang bangsa. Kita nak cerita tentang negara bangsa. Ini penting sebab negara bangsa sebenarnya dia gabungan dua konsep besar. Dan dua benda ni tak sama, tapi orang selalu gunakan macam sinonim kan. Negara, tadi saya sebut negara ialah struktur politik. Struktur politik. Bangsa, identiti budaya dan juga sosial yang dikongsi. So untuk ada negara, perlu ada tanah air, rakyat, kerajaan, undang-undang dan kedaulatan. Itu komponen asas untuk negara. Tapi untuk ada bangsa pula, masyarakat perlu ada kesedaran identiti yang sama. Seperti sejarah, bahasa atau budaya yang dikongsi bersama. So dalam konteks Eropah, negara bangsa dia muncul apabila kelompok bangsa mula menentang sistem feudal di Eropah. Di Eropah bangsa biasanya diwujud dulu, barulah kemudian mereka bentuk negara. Kan? Contoh bahasa Inggeris, kan, dia ada negara England. Tapi perjalanan Malaysia tak sama. Negara wujud dulu 1957, tapi bangsa Malaysia masih dalam proses pembinaan. Kan tak sama dengan Eropah tadi. Negara bangsa juga bermaksud majoriti rakyat ada rasa kekitaan dan kesatuan identiti. Tapi Malaysia majmuk, jadi kita tak boleh pakai model negara bangsa Eropah. Kita perlu model acuan sendiri yang menghargai kepelbagaian. Itu sebab orang kata konsep imagine community ni oleh sarjana dia sangat penting. Dia kata bangsa ni bukan wujud secara fizikal, tapi ia adalah community yang kita bayangkan sebagai satu unit. Sebagai satu unit. Dan Malaysia pun sedang melalui proses membayangkan bangsa sendiri. Jadi dan sekarang ini kita sedang lihat bagaimana konsep negara bangsa itu difahami dari sudut teori sebelum kita fokus kepada Malaysia lah secara khusus.
Dan okey. Sambungan dia okey. Okey, ini slide ni dia sambung konsep negara bangsa dia melalui beberapa sarjana seperti Morton dan Islam, Penrose dan Godwin. Ini juga untuk menunjukkan bahawa negara bangsa bukan konsep satu dimensi. Dia boleh difahami melalui banyak perspektif. Menurut Morton, negara bangsa ialah institusi politik yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang berkongsi budaya, bahasa, sejarah dan faktor lain. Maksudnya bangsa terbentuk apabila masyarakat rasa mereka ada sesuatu yang sama dengan orang lain. Penrose pula kata negara bangsa ialah entiti geopolitik yang mendapat kuasa kerana mampu mewakili sebuah bangsa. Maksudnya negara itu legitimate sebab rakyat rasa negara itu mewakili mereka. Godwin pula kata negara bangsa ialah negara yang wilayahnya mengandungi majoriti kumpulan yang menganggap mereka sebagai daripada budaya nasional. Ini lebih kepada kesedaran identiti majoriti ya. So bila kita gabungkan semua definisi ini, kita nampak pola negara bangsa memerlukan kata identiti bersama, nilai bersama dan kesedaran kekitaan. Tapi cabarannya ialah macam mana nak bina identiti bersama kalau masyarakat kita pelbagai. Inilah kita nak kita bincang ni. Kan lebih banyak bila masuk topik bangsa idaman. Malaysia ni bukan negara homogen, jadi negara bangsa kita tak boleh sama dengan negara seperti Jepun atau Korea. Kan jadi sebab semua macam bahasa semua orang guna yang sama dan nilai bersama itu adalah penting. Okey, pembentukan negara bangsa ni kita lihat kepada realiti sejarah. Bila Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, yang lahir ialah sebuah negara, bukan bangsa. Maksudnya, kita ada kerajaan, undang-undang, kita ada kedaulatan, tetapi identiti bangsa Malaysia tu masih belum wujud. Kan? Bila Malaysia dibentuk pada Malaysia, masa tu mereka merdeka dan Malaysia wujud pada 1963 gabungan Sabah Sarawak kan. Dan negara semakin besar dari segi geografi. Tapi sekali lagi, yang wujud adalah negara, bukan bangsa. Kan? Masyarakat masih kekal dengan identiti masing-masing. Tak ada satu identiti bersama yang benar-benar mantap. Kan? Jadi menurut sarjana ni, pembinaan negara bangsa dia memerlukan promosi kepentingan yang kolektif. Bukan hanya kepentingan satu kelompok aja. Kan Melayu, Cina tak, India, Sabah, Sarawak tak. Dia kena keseluruhan. Tapi inilah cabaran besar di Malaysia sebab kita terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan juga budaya. So terdapat juga pelbagai aliran pemikiran. Bagi aliran liberal, negara Malaysia, negara bangsa dibina melalui kesetiaan sivik, bukan etnik. Sebagai aliran yang konservatif, negara bangsa dibina melalui etnik dominan. Dan Malaysia pula berada di tengah-tengah. Cuba kena seimbangkan kedua-duanya. Jadi pembentukan negara bangsa Malaysia adalah proses yang sangat kompleks. Dia memerlukan masa panjang dan dia masih berjalan sehingga sekarang dan mungkin akan terus berjalan pada generasi yang akan datang. Jadi kita slide ni cuma nak bagi tahu bahawa negara bangsa tu bukan sesuatu yang kita capai dalam sehari. Ia adalah proses evolusi jangka masa panjang. Ya. Anda masih bersama saya? Masih. Masih. Next. Ini ialah dia beri 3 kategori bentuk negara bangsa. Poin ini penting. Satu bangsa, satu negara. Poin pertama ialah satu bangsa, satu negara. Kemudian bangsa tanpa negara dan negara tanpa bangsa. Kita nak faham nation ni berada di mana antara 3 ni, kategori ni. Satu bangsa, satu negara, bangsa tanpa negara dan negara tanpa bangsa. Kategori pertama, satu bangsa, satu negara ni berlaku bila satu etnik yang sama membentuk negara. Contoh Jepun, Korea, Jerman. Identiti mereka ni memang jelas dan homogen.
Satu bangsa, satu negara. Kan, Jepun, Korea, Jerman. Kategori kedua, bangsa tanpa negara. Ini berlaku bila satu bangsa ada identiti tersendiri tetapi tidak ada negara sendiri. Contohnya mana? Bangsa Kurdis. Mereka ada budaya sendiri, bahasa sendiri, tapi tinggal dalam negara orang lain. Itu bangsa ada tapi negara tak ada. Tak sama macam Palestin. Palestin ada negara tapi telah dimusnahkan oleh Israel kan. Itu sisi lain. Ini yang tak ada negara. Bangsa Kurdis. Kategori ketiga, iaitu negara tanpa bangsa. So inilah Malaysia kan. Inilah kategori Malaysia. Kita ada negara, ada kerajaan, ada sempadan, ada kelautan, tapi identiti bangsa Malaysia tu belum terbentuk sepenuhnya sebab masyarakat kita ni sangat majmuk. Kalau Indonesia dia ada disebut bangsa Indonesia, dia dah berjaya. Semua tu menggunakan satu bahasa yang sama, undang-undang yang sama kan, tak ada yang ni, semua sama. Dia satu bangsa Indonesia. Kalau Malaysia belum lagi ya. Ini bukan kelemahan lah. Ini bukan kelemahan. Inilah realiti dia. Malaysia dibina atas kepelbagaian. Jadi pembentukan bangsa perlu melalui integrasi. Bukan asimilasi, integrasi. Sebenarnya saya dah cerita minggu lepas. Integrasi. Semua identiti ni dikekalkan tapi hidup bersama di bawah satu payung nasional. Jadi pentinglah. Kenapa kita nak jelaskan kenapa negara bangsa ni Malaysia ni unik dan tak sama dengan negara lain. Sebab kita ada model tersendiri. Ya. Okey. Jadi kata dua bentuk utama negara bangsa dalam dunia ni ialah negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Dan kedua-dua wujud akibat sejarah migrasi dan penjajahan pembentukan politik sejak berabad-abad dahulu. Dan bila kita faham dua bentuk ini, kita akan nampaklah dengan lebih jelas kenapa Malaysia punya perjalanan negara bangsa yang sangat unik dan tak sama dengan negara lain. Sebab negara bangsa tamu ni dia merujuk kepada negara yang penduduk asalnya, anak watan, masih menjadi asas utama negara. So dalam negara macam ni, migran yang datang selepas itu menumpang dalam struktur sosial yang asal. Contoh negara tamu ialah Jerman, UK, Thailand, China, India, Indonesia dan Malaysia sendiri. So dalam negara tamu ni, kumpulan asal masih diiktiraf sebagai tunjang identiti nasional. Dalam konteks Malaysia, masyarakat Melayu ni dianggap anak watan bersama masyarakat pribumi Sabah dan juga Sarawak. Mereka menjadi pasak identiti negara. Contohnya melalui kedudukan bahasa Melayu, Islam, raja-raja Melayu dan juga adat dan juga sejarah. Namun masih Sabah Sarawak ada juga tapi dikekalkan dari segi bahasa, dikekalkan dari segi pribumi dia dan dimaktubkan dalam perlembagaan. So, walaupun negara kita majmuk, tapi struktur trust masih berdasarkan sejarah anak watan. Berlainan pula dengan negara bangsa settler ni. Dalam negara settler ni penduduk asalnya sama ada dipinggirkan atau hilang kuasa akibat kedatangan migran yang kemudian menguasai ekonomi dan politik. Contoh kita tengok Amerika Syarikat kan, dah tak ada dah, ada India apa semua kan, orang luar datang dan dia pula yang kontrol negara tu. Kanada, Australia, New Zealand, malah Singapura pun sama. Dan di tempat-tempat ini komuniti asal dia seperti Native Americans ataupun kita kata menjadi minoriti lah dalam negara sendiri. Tapi Malaysia bukan negara settler dan kita tidak mengalami penyingkiran total orang asal walaupun penjajahan berlaku. Sebab itu identiti negara kita masih berakar pada tradisi Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, menggabungkan masyarakat migran seperti China dan India yang menjadi sebahagian penting dalam negara. Jadi slide ini tunjukkan bahawa Malaysia tu mempunyai perjalanan negara bangsa yang lebih mirip negara tamu, yang mana integrasi berlaku dengan mengekalkan struktur asal sambil memasukkan semua masyarakat secara
secara harmoni lah. Secara harmoni. Okey, ini pula saat ini dia menjelaskan tentang maksud negara daripada sudut politik dan sosiologi. Negara ni bukan bangunan kerajaan dan bukan bendera semata-mata. So negara ialah satu entiti politik yang mempunyai wilayah, rakyat, kerajaan dan juga kedaulatan, dan bila empat perkara ini wujud barulah ia dikira sebagai negara. So konsep negara ini bermaksud kerajaan yang berdaulat mentadbir satu wilayah yang diiktiraf oleh negara lain. So maknanya negara wujud bukan sebab rakyat suka-suka, tetapi kerana ia ada struktur kuasa yang sah. Kan, negara Malaysia ni diiktiraf dunia, ada sepadan, ada undang-undang dan juga ada kerajaan, dan rakyat pula ada elemen penting dalam negara. Tanpa rakyat, negara pun tak wujud. Kan, rakyat ni bukannya sekadar orang yang tinggal di negara itu, tapi mereka yang ada hubungan sah dengan negara melalui kerakyatan. Rakyat jugalah yang kata mencorakkan identiti bangsa itu. So negara juga dia mempunyai perlembagaan, iaitu dokumen paling tinggi yang menentukan apa boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat. Dan Perlembagaan Malaysia menetapkan hak, tanggungjawab dan struktur kuasa. Ini sebab bila kita bincang tentang negara, kita tak boleh lari daripada perlembagaan. Dan topik ini akan sentuh pada minggu depan. Melalui wacana tu nanti kan, ia akan ada kesinambungannya lah. Konsep negara juga dia melibatkan hubungan kuasa. So negara perlu mempunyai kuasa memerintah, menguatkuasakan undang-undang dan melindungi rakyat. Tanpa kuasa ini, negara akan jadi negara atas kertas je lah. Jadi penting kita faham perbezaan antara negara dan juga bangsa. So negara ialah sistem politik dan bangsa pula ialah identiti sosial. Dan dua-duanya kena wujud seiring untuk membina negara bangsa yang stabil. Kalau kita tengok beberapa pandangan tokoh besar dalam bidang sosiologi macam Marx, Weber, Dahl dan juga Gideon di sini, kenapa perlu tahu pandangan mereka? Kita kena tahu sebab konsep negara ini bukan benda kecil. Dia dibahaskan oleh pemikir seluruh dunia selama beratus tahun. Marx kata negara adalah produk konflik kelas. Maksudnya, negara wujud kerana ada pertentangan antara kelas kaya dan kelas pekerja. Negara akhirnya dikawal oleh kelas yang dominan dari segi ekonomi, contohnya kapitalis. Ini pandangan yang agak kritikal terhadap kuasa negara. Weber pula dia melihat negara sebagai institusi yang berjaya memonopoli kekerasan yang sah dalam sebuah wilayah. Dan ini maksudnya hanya negara ada hak kuasa yang guna kuasa seperti polis, tentera untuk mengekalkan undang-undang. Kalau orang biasa diguna kekerasan itu jenayah kan. Tapi kalau polis dia ada kuasa untuk mengekalkan undang-undang. Itu menurut pandangan Weber. Dan pula mengatakan negara ialah sistem politik yang ditubuhkan oleh sekumpulan manusia untuk memerintah wilayah tertentu. Ini versi yang lebih lembut berbanding Marx tadi. Dia lebih fokus kepada struktur politik. Gideon pula menjelaskan negara sebagai organisasi politik. Dia mempunyai kuasa untuk memerintah dan menguatkuasakan peraturan dalam wilayah tertentu. Pandangan ini rapatlah dengan realiti negara moden. Gideon. Okey, inilah kesimpulan dia tadi. Nak tunjukkan bahawa konsep negara ni sangat luas lah. Slide ni. Ada yang lihat dari sudut kuasa, ada yang dari sudut ekonomi dan ada juga yang dari sudut politik. Bila kita gabungkan semua pandangan ini, barulah kita faham kenapa orang kata negara itu penting. Okey, definisi bangsa. Tadi negara, bangsa dari sudut sejarah, kita tengok perkataan bangsa ni berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud lahir. Menunjukkan bahawa bangsa berkait dengan asal-usul dan keturunan seseorang. Bangsa ialah kumpulan manusia yang berkongsi sejarah, bahasa, budaya
tradisi dan juga identiti. Dan bangsa terbentuk melalui orang kata kesedaran kolektif bahawa mereka adalah sebahagian daripada komuniti yang sama. Ia bukan sekadar berdasarkan rupa fizikal atau keturunan. Dan dalam banyak kes, bangsa terbentuk daripada hubungan darah. Tapi ini bukan syarat wajib lah. Ada bangsa yang terbentuk kerana pengalaman sejarah bersama, kan, bahasa bersama atau budaya bersama. Tapi bila semua ini wujud, barulah rasa kami satu bangsa muncul. So dalam konteks Malaysia, konsep bangsa agak unik sebab dia tak berpaksikan kepada satu etnik saja. Masyarakat kita ni pelbagai, jadi kita kena cari elemen yang boleh menyatukan. Contohnya bahasa kebangsaan, sejarah negara dan nilai bersama. Kita nak tekankan bahawa bangsa tu bukan sesuatu yang wujud secara automatik. Ia dibina melalui perhubungan sosial, pendidikan dan juga pengalaman bersama. Sebab itulah negara bangsa Malaysia ni sampai hari ni masih work in progress. Jadi secara ringkas, bangsa ialah rasa kekitaan. Bila rasa itu kuat, barulah kita boleh jadi bangsa Malaysia yang sebenar. Okay. Selagi dalam konsep bangsa ni, jadi kita sambung definisi bangsa ni dan masuk kepada konsep belonging together, rasa kekitaan itu rasa kebersamaan. Tanpa rasa ini, bangsa hanya wujud atas kertas. Rasa kebersamaan muncul bila masyarakat berkongsi sejarah, pengalaman, budaya dan nilai. So bangsa ialah ikatan kekitaan yang wujud apabila masyarakat tu hidup bersama, berkongsi ruang yang sama dan membentuk identiti bersama. Sebab itu bangsa bukan sekadar identiti etnik. Ia lebih kepada identiti bersama yang merentas perbezaan. So dalam masyarakat majmuk macam Malaysia ni, bangsa bukan berpaksikan satu kelompok, ia perlu inklusif. Contohnya walaupun budaya Melayu ialah teras negara, so bangsa Malaysia merangkumi semua, di China, India, Sabah, Sarawak, orang asli dan juga lain-lain lah. Anda masih bersama saya? Masih, sir. Masih, sir. Saya nak cuba menghabiskan slide ni. Jadi saya masih. Tak nak bertanya banyak dengan you all sebab kita cuba habiskan dalam satu slide. So kita tak sambung lah, kan. Kalau boleh tak nak bersambung lah. So jadi konsep bangsa juga dia melibatkan simbol-simbol yang dikongsi. Contoh bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, sukan negara. Dan semua ini membentuk rasa kebangsaan. Bila Malaysia tu menang bola sepak contohnya, kan. Ramai rasa sebab, bukan sebab etnik mana yang menang, tapi sebab rasa itu negara aku, kan. Dapat Piala Dunia contohnya, kita rasa sebab, bukan kerana orang ni yang main kerana etnik yang main bola, tak. Macam itu juga dengan Piala Thomas dulu. Tapi kita rasa bangga sebab itu negara aku, kita rasa ini negara kita. Jadi itulah salah satu yang kita cakap konsep bangsa tu, dia melibatkan simbol-simbol yang dikongsi. Bangsa juga dia dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman sosial. Dan bila pelajar dari pelbagai etnik pergi sekolah bersama, makan sama, main sama, barulah identiti bangsa Malaysia tu boleh terbentuk, kan. Jadi kesimpulannya, bangsa bukan tentang rupa kita, ia tentang hubungan kita, tentang apa yang kita percaya bersama dan bagaimana kita melihat diri kita ni sebagai sebahagian daripada negara ni. Jadi kalau saya tanya you all, bila korang rasa paling Malaysia? Masa raya? Merdeka? Sukan? Atau masa makan nasi lemak? Bila you all rasa paling Malaysia? Nasi lemak. Merdeka. Ya, lagi? Apa-apalah, kan. Masa kita tengok Harimau Melaya main bola ke, kan. Masa ataupun kita beraya rumah kawan-kawan yang berlainan kaum, itu kita rasa macam wah, Malaysia ni aku, kan. Okey. Tadi kita dah tentu tentang apa ni kewarganegaraan ni, you all bacalah, saya skip.
Okay, naratif negara bangsa Malaysia. Tengok yang ini. Ini dia membawa kita kepada naratif yang besar. Cerita panjang tentang bagaimana negara bangsa Malaysia itu dibentuk. Naratif ni bukan sekadar fakta sejarah tetapi perjalanan kolektif masyarakat Malaysia dalam membina identiti nasional. Kita tak bina negara dalam sehari. Kita bina daripada satu lapisan ke satu lapisan, macam buat kek lapis lawak lah kan, Sabah, Tekal dan juga ada seni. Jadi Malaysia ni digambarkan sebagai sebuah negara etno yang berpaksikan anak watan dalam masyarakat yang pelbagai. Maksudnya asas negara ini ialah masyarakat asal seperti Melayu, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, mereka menjadi tiang seri dalam struktur negara dari segi perlembagaan, sejarah, budaya, simbol negara dan juga sistem nilai. Tapi dalam masa yang sama, negara ini juga menerima dan mengintegrasikan masyarakat migran yang menjadi sebahagian daripada kewarganegaraan Malaysia. Cina, India dan lain-lain kelompok yang datang kemudian bukan dianggap orang luar tapi sebahagian daripada struktur sosial negara. Inilah keunikan Malaysia, teras Melayu tetapi majmuk sepenuhnya. Dan naratif ini juga bercakap tentang bagaimana pembangunan negara dilakukan secara inklusif, keadilan, keterangkuman, demokrasi dan tadbir urus jadi asas naratif negara bangsa Malaysia. Walaupun masih banyak benda perlu kita baiki, asasnya tetap ada. Malaysia mahu bergerak ke arah masyarakat yang bersatu, adil dan saling hormat. Dan benda paling menarik ialah naratif ini sentiasa berubah ikut zaman. Generasi lama mungkin lihat negara bangsa itu melalui perjuangan kemerdekaan. Generasi baru pula mungkin lihat melalui media sosial, kebebasan bersuara dan isu identiti. Kan? Tapi kedua-duanya tetap sebahagian daripada naratif besar Malaysia lah. Jadi kita sebenarnya nak tunjuk bahawa kita sedang membina cerita besar dan semua rakyat Malaysia itu adalah watak dalam cerita itu. Kan? Jadi naratif ni bukannya milik semua kaum, bukan milik satu kaum tapi milik semua seluruh rakyat. Okey. Ni perlembagaan ni. So inilah fokus kepada idea integrasi, bukannya asimilasi. Dua perkataan yang selalu orang salah faham. So dan asimilasi maksudnya semua kaum tu kena jadi sama kan. Dia buang identiti dia. Tapi integrasi pula dia maksudnya ialah semua kaum itu kekal identiti tetapi hidup bersama sebagai satu komuniti nasional. Jadi Malaysia pilih integrasi lah, bukan asimilasi. So dalam slide ni kita sebut bahawa hegemoni politik negara dia memperakui anak watan sebagai tunjang tetapi masyarakat migran diberi kerakyatan dan perlindungan perlembagaan. Maksudnya semua rakyat Malaysia tak kira apa etnik ada tempat dalam negara ini dan hak mereka dijamin oleh undang-undang. Dan perlembagaan Malaysia sangat penting dalam hal ini. Dan dia mentiraf sejarah panjang Melayu, Islam, raja-raja Melayu dan juga bangsa Melayu itu, bahasa Melayu itu sebagai pasak negara. Tapi dalam masa yang sama menjamin bahawa minoriti boleh kekalkan bahasa, agama, budaya masing-masing lah yang kita panggil. Dan inilah model integrasi yang sangat unik. Dan konsep tapak integrasi ini juga diperkenalkan, contohnya Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi agama lain juga bebas diamalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kemasaan, tapi bahasa ibunda lain juga boleh dipelajari. Agung, yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Dan semua ini ialah titik pertemuan yang menyatukan kita. Ya. Ini part ini akan sentuh lebih lanjutlah pada minggu hadapan. Pada Risma ni panjang lagi ya. Okey. Okay, pembinaan negara bangsa, asimilasi ataupun integrasi. Okay, ini tadi saya dah sentuh daripada visual 4 model pembinaan negara bangsa ni, daripada negara satelit hingga negara integrasi. Yang penting Malaysia ni berada dalam kategori post-colonial, pro-society based on integration. Dia bermaksud kita bukan cuba jadikan semua warga sama, tetapi dia membina ruang yang adil untuk semua. Dan model pertama ialah settler nation state, di mana masyarakat asal ditolak ke tepi. Kita dah bincang, ini berlaku di negara macam Australia, tapi ini bukan model Malaysia. Model kedua ialah indigenous nation state, total enlargement, masyarakat asal dominan sepenuhnya dan
budaya lain kurang diberi ruang, ini juga bukan Malaysia. Yang keempat, kita tengok assimilation based nation state, yang mana semua kaum dipaksa ikut satu budaya dominan. Contohnya negara yang memaksa bahasa budaya tunggal, identiti minoriti hilang. Ini juga bukan Malaysia kalau kita tengok negara-negara ini. Dan Malaysia ni berada di model yang keempat lah, indigenous nation state based on integration. Dan kita akui kedudukan anak watan melalui Sabah Sarawak, tetapi kita memberikan ruang penuh kepada kaum lain untuk kekalkan budaya mereka. Dan kita satukan masyarakat ni melalui nilai bersama dan bukannya melalui pemaksaan budaya. Itu sebab Malaysia boleh ada nasi lemak, ada roti canai, ada lasa Sarawak, ada tosai, ada char kway teow kan. Dah 8 orang tengah ini. Kuih muih, semua tu wujud dalam satu negara tanpa konflik budaya yang besar lah. Okay. Kita ada setengah jam lagi. Oh, banyak lagi ni. Jadi slide ini pula dia nak sebut tentang tapi saya kena jelaskan. Kalau saya tak cerita, you all baca, saya takut you all tak faham. Jadi saya share sekali imbasnya, saya cerita supaya you all baca lagi sekali, you all akan faham. So kita kena laju sikit. Kepelbagaian idea bangsa idaman. Okey, ini part penting, bahasa idaman. Sebenarnya ada banyak versi ni bangsa idaman ni. Iaitu bayangan atau impian tentang bagaimana rupa bangsa Malaysia sepatutnya. Versi-versi ini dia berentak sejak sebelum merdeka sampai sekarang. Contohnya sebelum merdeka ada konsep Melayu Raya. Idea untuk satukan semua wilayah Melayu di Nusantara. Ada juga konsep Daulah Islamiah daripada kelompok Islam yang mahukan negara berasaskan syariah. Ada juga idea masyarakat majmuk Malaysia yang dipimpin oleh orang Melayu, Malay Popular Society. British pula dia memilih versi yang paling logik ketika itu, dia pilih Malay Plural Society. Ini sebab ia paling stabil kan, masa itu paling stabil. Teras Melayu tu dikekalkan, tetapi masyarakat Cina dan India diterima sebagai warga negara. Jadi selepas merdeka muncul pula idea Malaysia oleh Lee Kuan Yew kan? Konsep semua kaum mesti dapat layanan sama rata tanpa keistimewaan. Dan idea ini muncul semula beberapa kali dalam sejarah politik Malaysia. Ada juga konsep selain itu konsep Middle Malaysia, Wawasan 2020, Gagasan Satu Malaysia. Dan setiap satunya mencadangkan formula baru untuk membentuk bangsa idaman. Menariknya, tak ada satu pun versi yang dianggap pemenang mutlak. Semuanya ada pengaruh pada zaman tertentu saja. Kan? Kalau kita tengok Satu Malaysia, zaman kepimpinan mana? Sekarang Malaysia Madani. Kita tengok sampai bila istilah-istilah ni dipakai. So ini menunjukkan bahawa pembentukan bangsa tu bukan proses statik. Ia sentiasa berubah mengikut keperluan zaman. Keperluan zaman. So kita akan tengoklah sampai mana. Okey, hegemoni negara bangsa idaman inilah kita sambung pembincangan ni. Kita tengok bagaimana idea-idea bangsa idaman ni berubah selepas PRU 14. Ini menurut Sarjana, walaupun kerajaan bertukar, konsep Malay Plural Society ni masih dominan dalam politik Malaysia. Ini kerana masyarakat Malaysia ni masih melihat Melayu sebagai teras negara. So dari segi bahasa, agama, raja Melayu dan sejarah usul-usul negara ini. Namun dalam masa sama, rakyat minoriti tetap diiktiraf sebagai sebahagian daripada bangsa Malaysia ni. Dan slide ni juga dia tengok sentuh tentang konsep Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian, yang walaupun popular sekarang di media sosial, tapi dia tak menjadi arus utama dalam pembentukan bangsa Malaysia secara keseluruhan. Ataupun macam bangsa Johor kan, ada bangsa Johor. Jadi sebenarnya dia tidak menjadi arus utama dalam pembentukan bangsa Malaysia secara keseluruhan, sebab dia adalah dinamika dynamic identity di Malaysia Timur dan juga di selatan. Sebab bangsa Johor ni dia dah disebut lama dah sebelum kita merdeka, sebelum apa semua ni, dia dah ada dalam perlembagaan pun kan. Sebab Johor dah ada perlembagaan tu 1895. Muafakat membawa berkat, istilah slogan itu semua dah ada sebut beratusan tahun dulu dah. Jadi diguna pakai sampai sekarang.
Tetapi itulah kenegerian. Malaysia tetap Malaysia lah yang kita nak bincangkan ni tentang bangsa negara, bangsa Malaysia. Yang paling penting ialah, yang paling menarik ialah bagaimana hubungan antara kaum dilihat lebih banyak fokus kepada interetnik. Interetnik berbanding intraetnik. Maksudnya kita lebih banyak bincang hubungan antara kaum tetapi kurang bincang hubungan dalam kaum sendiri. Ini pun cabaran yang kita perlu faham. Jadi bangsa idaman Malaysia ni dia bukan satu konsep tunggal. Ia gabungan keinginan generasi lama, realisasi semasa dan juga aspirasi generasi muda kan. Dan setiap generasi akan ada idea sendiri tentang Malaysia yang mereka mahu. Jadi kesimpulannya, bangsa idaman ini, Malaysia ini adalah satu projek yang tak pernah siap. Dan itu bukan kelemahan tapi itu tanda negara kita hidup, berkembang dan adaptif. Okay. Kita masuk slide seterusnya tentang etos bangsa, etnik, nasionalisme dan juga bangsa. Okay. Konsepnya yang bunyi agak akademik kan, etos bangsa. Tapi jangan risau sebenarnya ia sekadar merujuk kepada jiwa, semangat atau roh yang menyatukan sebuah bangsa. Etos ni saya pernah sebut masa topik satu itu kita sebut tentang etik, etika, etos, istiadat apa semua ni saya dah jelaskan. So dia, kalau etos dia merujuk kepada jiwa, semangat ataupun roh yang menyatukan sebuah bangsa kan. Etnik, nasionalisme dan bangsa adalah tiga elemen yang saling berkait dan dia membentuk etos ni. So dalam Malaysia semua elemen ini bergerak serentak. Macam tiga pemain bola yang memang kena faham gaya main masing-masing kan kalau nak menang. So etnik dia merujuk kepada identiti asal sesuatu kelompok kan, apa bahasa, budaya, sejarah, tradisi. Dan kita semua lahir sebagai sebahagian daripada etnik tertentu. Tapi bila kita hidup dalam negara moden, identiti etnik saja tak cukup untuk satukan semua orang. Sebab tu wujud konsep nasionalisme, iaitu kesetiaan kepada negara, bukan hanya pada kumpulan asal je. Dan nasionalisme pula ialah perasaan cinta dan tanggungjawab kepada negara. Ia bukan bermaksud kita lupakan etnik masing-masing. Ia lebih kepada kita setuju untuk hidup bersama, bina negara bersama dan hormat antara satu sama lain. Bila nasionalisme berkembang, identiti bangsa tu pun terbentuk kan. So bangsa di sini bukan sekadar etnik. Bangsa Malaysia ialah identiti bersama, bangsa kebangsaan, sejarah negara, simbol negara dan juga nilai yang dikongsi oleh semua rakyat. Dan dia bukan hapuskan perbezaan tapi menyatukan semua dalam payung yang sama. Macam kita baca rukun negara minggu lepas kan. Jadi etos bangsa Malaysia ni dia muncul daripada gabungan tiga elemen. Identiti etnik yang pelbagai, nasionalisme sebagai penyatu dan pembinaan identiti bangsa secara kolektif. Ini yang membentuk Malaysia seperti yang kita kenal hari ini. Saya nak bagi tahu bahawa kalau salah satu elemen ini goyang, etnik ke, nasionalisme ke ataupun identiti bangsa ni goyang, maka etos Malaysia pun goyang. Kita perlu jaga keseimbangan ni tiga-tiga sekali lah. Etos nasional ialah satu semangat kebangsaan yang membuatkan rakyat rasa mereka berada dalam satu keluarga besar bernama Malaysia. Macam Tuan M pernah sebutlah bahawa etos nasional inilah yang menentukan arah masa depan negara. Kalau etos kuat, negara kuat. Kalau etos lemah, masyarakat jadi longgar dan tak sekata. So etos nasional ni dia bukan benda yang wujud tiba-tiba. Ia terbentuk melalui kepercayaan bersama, nilai bersama dan pengalaman sebagai rakyat Malaysia. Contohnya kita percaya kepada kestabilan, tadi orang sebut keharmonian, hormat menghormati dan juga usaha bersama untuk membina negara. So dalam konteks moden, etos nasional ni dia sangat penting lah kerana ia membentuk identiti kolektif yang melangkaui batas etnik. Kita bukan hanya Melayu, bukan hanya Cina, bukan hanya India, bukan dusun, bukan Iban ataupun orang asli, tapi kita juga rakyat Malaysia. Dan kesedaran inilah yang perlu kita sentiasa pupuk. Dan itu nasional ni juga dia menjadi roh kepada pembangunan negara. Kalau rakyat tak ada kesetiaan atau rasa memiliki, susah untuk membina negara maju. Dan negara yang berjaya semuanya bermula dengan etos nasional yang kukuh.
Jadi kita menekankan bahawa ethos nasional ni bukan sekadar slogan politik, ia terhasil melalui pendidikan, media, interaksi sosial dan juga simbol kemasaan. Contohnya bila kita berdiri menyanyi negaraku, itu sebahagian daripada proses pembentukan ethos nasional. Jadi kesimpulannya, ethos nasional ni ialah DNA sosial yang menyatukan masyarakat Malaysia. Dia asas kepada negara bangsa yang stabil dan juga progresif lah, progresif. Okey, itu simbolisme bangsa Malaysia. Okey, iaitu perkara-perkara yang mewakili bangsa Malaysia. Simbol ni tak semestinya benda besar. Ia boleh jadi bendera, lagu kemasaan, tokoh sejarah ataupun kisah perjuangan, dan semua ini membentuk identiti simbolik yang menyatukan rakyat. Sebab tu kalau kita tengok dalam negara banyak macam Malaysia ni, simbolisme tu sangat penting sebab dia jadi bahasa bersama. Contoh jalur gemilang. Sepatutnya semua kaum dia boleh rasa bangga di bawah satu bendera yang sama, kan? Sebab tu kalau bendera itu pasang terbalik orang marah. Tapi bukannya orang kadang sengaja, kadang-kadang ialah bila orang luar datang macam Bagla ke apa pekerja-pekerja luar ni, Vietnam ke apa, dia naikkan bendera, yang naik bendera dia orang, bukannya kita. Dia tak tahu dia pasang terbalik. Itu isu yang pernah berlaku lah. Jadi semua kaum sepatutnya kena alert lah benda-benda macam itu, kan. Itu dari segi sudut jalur gemilang. Begitu juga yang kita baca minggu lepas, rukun negara, kan. Kita apa simbol selain itu ialah agung, kan. Agung kita, sumber perpaduan, ketua negara, patutnya kita kena agung-agungkan lah, kan. Tak bolehlah kita hentam agung kita sendiri, kan. Dan perayaan kebangsaan kenalah. Simbol juga datang daripada sejarah, kan. Tokoh seperti kalau kita tengok ni Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tok Janggut, Rosli, Dobi, banyak lagi lah. Mereka ni semua mewakili perjuangan rakyat berbeza, tapi menuju tujuan yang sama, kemerdekaan dan juga kehormatan negara. Itu daripada sejarah, kita tengok dalam bentuk tokoh. Ada juga simbol yang bukan formal, seperti makanan Malaysia, kan, bahasa rojak, sukan ataupun kata-kata khidmah yang digunakan rakyat dari semua kaum, kan. Semua tu menyumbang kepada simbolisme bangsa Malaysia. Dan simbolisme ini membantu membina rasa kebersamaan. Bila kita melihat simbol yang sama, kita rasa kita sebahagian daripada komuniti yang besar. Jadi pengikat emosi antara rakyat lah. Kita nak tunjukkan bahawa simbolisme itu bukan hiasan, tapi alat perpaduan yang mengikat memori, rasa bangga dan juga identiti nasional. Okey, jadi kalau saya tanya you all, apa simbol Malaysia yang paling dekat dengan diri you all? Apa dia? Apa dia? Anda masih bersama saya? Masih. Apa dia simbol Masih. simbol Malaysia yang paling dekat dengan diri you all sekarang ni? Tak tahu? Tak faham apa yang saya bincang tadi? Faham tapi tak tahu. Apa simbol Malaysia? Yang saya sebut tadi, jalur gemilang. Bulan sabit. Mungkin itulah yang menjadi simbol. Kereta Proton ke, you nak sebut apa, kebanggaan you all, kan. Simbol-simbol Malaysia, negaraku, lagu negaraku, bahasa Melayu ataupun Harimau Melaya. Itu antara simbol-simbol yang kita bincangkan inilah, tentang simbolisme ni. Okey. Inilah tentang geopolitik dan perubahan politik. Dia juga mempengaruhi identiti negara bangsa Malaysia. Dunia berubah, politik berubah, ideologi berubah. Dan Malaysia juga perlu menyesuaikan diri dengan semua perubahan ini. So antara faktor geopolitik penting ialah hubungan Malaysia dengan kuasa besar, kan. Macam terbaru ni, macam mana kita nak dengan negara China, macam mana kita dengan Amerika Syarikat, kan. Dan kita tengok juga keselamatan serantau dan perubahan landscape global, kan. Isu-isu seperti globalisasi, liberalisme, islamisme, kapitalisme dan juga nasionalisme ni semuanya mempengaruhi cara kita melihat negara. Jadi kita senaraikan juga era politik Malaysia, zaman kata Mahatherisme,
reformasi lah, PRU 14 lah, hingga kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Semua era ini adalah cerita sendiri yang membentuk hala tuju negara. Jadi perubahan politik juga, dia mengubah emosi rakyat. Kadang-kadang harapan tinggi, kadang-kadang kekecewaan, kadang-kadang optimis. Inilah menunjukkan rakyat Malaysia sebenarnya sangat terlibat dalam proses politik negara. Dan itu harapan kita. Dan geopolitik juga menentukan ekonomi, pendidikan, keselamatan dan juga hubungan antar kaum. Bila politik stabil, negara stabil. Bila politik bergolak, perpaduan pun tercabar. Jadi kesimpulannya, geopolitik ni dan perubahan politik ni sentiasa menjadi faktor penentulah pembinaan negara bangsa. Kalau tokoh-tokoh, payahlah. Jadi kalau you rasa perubahan politik sekarang ni adakah dia membantu atau menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia? Dia bantu kalau stabil lah. Kalau dia bantu stabil, tapi kalau sukar, kalau terlalu banyak sangat perpecahan, kan, banyak sangat politik, fikir sangat politik, tak fikir apa benda kan, susah lah kita kena berpada-pada. Okey, sampai ujung. Jadi dapat dirumuskan bahawa peradaban Malaysia ni terbina melalui gabungan pelbagai faktor dari sejarah majmuk zaman pra-penjajahan kepada kemasukan peradaban Asia dan Barat sampailah ke zaman moden. Jadi Malaysia ni dia bergerak dari masyarakat berasaskan etnik kepada masyarakat majmuk moden yang berinteraksi secara horizontal. Dan ini bermaksud hubungan kita hari ini lebih bersifat rakan sebaya, bukan lagi berdasarkan orang kata hierarki etnik. Jadi peradaban acuan Malaysia ni ialah gabungan lokal dan juga global. Kita kekalkan akar pribumi, tetapi juga kita adaptasi budaya dunia. Jadi bangsa Malaysia ni masih dalam pembinaan, istilah bangsa Malaysia masih dalam pembinaan, dan dia memerlukan usaha bersama, toleransi, nilai moral dan juga pemahaman sejarah. Jadi kita cakap tadi, Malaysia bukan negara biasa. Ia projek peradaban yang memerlukan kestabilan, kebijaksanaan dan kerjasama semua bangsa. Jadi kesimpulannya, dapat kita rumuskan secara keseluruhan tentang apa yang kita belajar sepanjang pagi ini hingga masuk tengah hari, keseluruhan perjalanan tentang sejarah Malaysia dari era pra-penjajah, pembentukan negara, kemerdekaan hinggalah era Malaysia moden, menegaskan bahawa peradaban Malaysia ni dibina secara berlapis. Peradaban pribumi, peradaban Asia, peradaban Barat dan peradaban global. Dan peradaban kita bukan statik, ia sentiasa berubah mengikut masa. Dan identiti kita hari ini bukan sama seperti tahun 1957, apatah lagi zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Dan Malaysia juga digambarkan sebagai masyarakat yang hubungan sosialnya kini lebih meluas dan tidak terikat pada batas etnik ataupun agama. Dan kita semakin banyak berinteraksi secara setara. Dan kesimpulan besar yang saya boleh buat ialah Malaysia ialah negara yang hidup melalui adaptasi, toleransi dan juga kreativiti budaya. Dengan nilai bersama, perpaduan dan pendidikan berterusan, Malaysia boleh menjadi negara bangsa yang mantap, maju dan juga dihormati. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita dah habis. Ada slide ni, ada bersambung-sambung lagi ni. Yang bawah-bawah ni ialah jom teka apa semua, you all try buat sendirilah. Okey, saya akan upload slide ini, YouTube ni. Kalau berhasil untuk download ni, saya akan upload dekat YouTube dan you all boleh tengok semula. Dan mungkin ada kawan-kawan yang tak hadir pun boleh tengok semula. Sebelum masuk kepada fasa yang berikutnya nanti, minggu depan kita akan belajar tentang topik perlembagaan. Dan sebagai tiang sedi, kita tengok. Dan ada part-part yang mungkin ada quiz yang perlu berlatih. Perlu buat latih tubi lah dekat sini. Okay. So itu saja untuk hari ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi di depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, doktor. Thank you. Terima kasih, sir. Sama-sama. Thank you, sir.
Sama-sama. Thank you, sir. Semua selamat. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye.